Pernah tak hampa nak buat satu benda, tapi tak sampai 5 minit, fikir hampa tu lari? Bukan sebab hampa malas, bukan sebab aku malas, dan bukan sebab hampa tak cukup disiplin atau aku sendiri tak cukup disiplin. Meh aku terangkan. Dalam sains kognitif, fokus bukan satu sifat semula jadi. Fokus ni sebenarnya keadaan sementara yang perlukan isyarat-isyarat yang tertentu. Salah satu isyarat utama apabila tak ada gangguan-gangguan kecil. Masalah dunia sekarang ni adalah gangguan yang bukan besar. Dia kecil tapi berterusan. Seperti notification, bunyi, jangkaan balasan. Perkara yang mungkin penting. Otak terpaksa sentiasa bersedia untuk tukar fokus dia. Jadi setiap kali fokus bertukar, tenaga mental manusia telah digunakan. Walaupun hampa atau aku atau orang lain atau orang di sekeliling kita tak bergerak dengan menggunakan tenaga yang banyak, tetapi tenaga kognitif tetap habis pelan-pelan. Sebab tu hari ni ramai orang yang bukan gagal untuk fokus. Dema-dema ni sebenarnya tak pernah nak masuk ke satu fasa yang dipanggil fokus yang sebenar. Otak dia tak bagi satu masa yang cukup untuk tenggelam dalam satu keadaan, satu benda. Jadi yang kita rasa sebenarnya bukan kemalasan, tapi keletihan. Keletihan akibat terlalu banyak peralihan kecil. Bila hampa perasan, fokus hampa makin susah nak dicapai. Itu bukan kelemahan peribadi. Itu sebenarnya satu kesan dunia yang nak tuntut perhatian sepanjang masa tanpa ada pause. Penat, lelah, capek. Orang kita capek.